Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Jamil, Jangok ID. So dengan ini kami berada di Nada Alam Pajam Negeri Sembilan, diberi tanggungjawab untuk mendekor rumah ini kepada modern luxury concept. So ikut kami untuk tour house ini. Jangan lupa Jangok ID, Jangok ID. Ye ye. Okey, sekarang kita berada di bahagian main hall area. So asalnya tempat ni dia ada living hall dengan dining sekali. Kemudian dekat sini ada separuh je wainscoting pada asalnya. Jadi kita dah decorate balik dia punya wainscoting macam ni. And then asalnya dulu sini ada cermin besar. Cermin besar customer punya. Ni kita tukar jadikan frame yang macam ni lah. Kita custom yang macam ni. And then pasal wainscoting tadi, asalnya dia ada separuh je, jadi kita redesign balik dia punya wainscoting lah. Lepas tu kita dekor dengan furniture, sofa macam ni, ada Chesterfield. And then dengan dining mirror besar dia kita letak dekat sini. Dan colourful blind. Dan dining yang asal dekat sini kita ubah jadi relocate, kita relocate dekat sini. Alright. Okey, pada bahagian saya berdiri ni, pada asalnya sini dia ada dinding yang tertutup dan ada kawasan TV panel owner. So apa yang kita buat? Kita buat open concept supaya rumah ni nampak lebih luas. Kita pecahkan dinding ni. And then TV yang kita bawa tadi, TV lama tadi kita bawa ke sini. Ini memang asal panel TV yang asal lah. Kemudian dekat bahagian sini pun dulu tertutup. Sini adalah tertutup dulu. So dinding ni pun kita dah buka. Asal saya berdiri ni, dulu dia orang buat untuk ruang surau semayang. Jadi kita buatkan satu untuk bersantai lah dengan keluarga sambil kita boleh tengok TV. So sofa ni kita bawa daripada ini adalah sofa yang asalnya berada di living hall di sana. Dekat sini. Jadi kita dah bawa dia pergi dekat sini. So dekat sini mana yang barang-barang furniture yang boleh dipakai balik, so kita guna balik je lah. Selain pada tu mungkin kita boleh cut cost sikit lah. Okey, ini adalah family dining area. Okey, kat depan ni tadi adalah kata kalau guest dining apa semua boleh lepak dekat sini. So family nak lepak-lepak dekat sini pun boleh. So asal dia, ini adalah meja asal dining owner yang lama. Dan kita tukar, kita hanya matchingkan balik dengan kursi yang baru. Kemudian kita tukar juga curtain yang asal yang kecil seperti dalam gambar ni. And then kita tukarkan langsir supaya dia, kita pakai full height lah. Nampak penuh dekat sini. Jadi nampak dia lagi luas, besar dan lagi elegant lah dengan design yang macam ni. So macam mana? Okey tak?
Okey, sekarang kita pergi kat bahagian dapur ni pula. So seperti yang anda lihat, ini sebenarnya adalah tall unit ataupun kabinet asal owner rumah ni. Kita tak ada usik apa-apa, cuma kita diberi tanggungjawab untuk menambahkan storage. Jadi owner nakkan lebih banyak tempat storage area, jadi kita designkan kabinet yang baru seperti ini. So seperti anda lihat ni, kita sepanjang panjang kawasan yang saya berjalan ni kita ada tambah, dan kita cuba matchingkan dengan kabinet asal pada owner ni lah. So kita ada tambah, ada tall unit, semua boleh simpan macam-macam barang kat sini. Kemudian kita propose untuk buat design yang seperti ini, maknanya kalau ada nosa apa semua, jadi segala wire-wire, serabut apa semua, perkakas ni kita boleh letak, bila dah tak guna kita tutup je lah semula. So dia lebih kemas, lepas tu boleh practical, and then boleh sambung masak-masak dekat sini. Okey tak? Okey, pada kawasan ni asal ni tadi surau kan, dah jadi tempat lepak kat sini. Jadi kita buat satu space baru untuk surau kan. Inilah bahagian surau yang baru. Tada! Okey, sekarang kita berada di master bedroom. So dekat sini kita ada special custom untuk dia punya wardrobe ni. So wardrobe ni kenapa saya kata special sebabkan owner dia nakkan storage yang sangat-sangat banyak. So kalau ikutkan standard untuk kabinet biasanya 2 kaki depth yang ni. Jadi kita menambahkan lebar dia jadi 3 kaki. Jadi dia boleh maximizekan segala barang, boleh simpan semua dekat dalam ni. So pada ni pula kita just mainkan colour mustard macam ni, and then biru, dan kita try matchingkan juga dengan colour-colour gambar dekat frame dan juga seluruh kawasan ini termasuk kapet ni. Okey tak teman-teman? Jangan jumpa lain. Wow. Rumah siapa ni kan? Okey. Dia belajar korang. Ni buka pakai balik. Mana taruh ni? Bijak kat sana lah. Wow. Semua nak tarik kan? Ni. Macam mana you tarik? Okey. Okey. Lain lah. Tapi cantik je sebab dia blend dengan warna. Sebab nak matching tu sebenarnya yang barang lama yang depan tu macam mana kita nak. Mana air kan? Itulah, itu beza je lah orang yang ada. Oh. Lepas tu kan kita besarkan pasir tu terus walaupun tingkap tu satu je, kita besarkan. So dia dapat efek dia lain kan. You bukan paint lain Bukan cat lain. Cat lain tu Cat lain tu. Tak ada kot. Sebab kita buat lighting. Mana saya ingat awak cat lagi sekali lain kan? Cozy kan. Kita main dekat cozy dan apa dia tak terlalu crowded sangat. Ya betul. Ada kat surau. Surau boleh? Tutup lampu yang tu boleh nampak lighting Putih. belakang. Tutup putih. Ni. Tutup lampu putih tu nampak lighting belakang. Kalau nak relax-relax. Cantik lah, cantik.
Nak matching lah. Sebenarnya kita bila dah tukar ni, sini lagi lawa. Dapat Betul macam suka kat macam sini. kali dia. Dah suka kat sini. Macam colour dia. Lain habis. Cantik lah. Lain senang. Oh. Ah. Cantik. Jadi kita main yang swing-swing sikit lah. Dan cadang-cadang dengan decoration yang tu sikit. Baik, eh? Sedemi. Thank you banyak. Terima kasih banyak. Jadi sebab sebenarnya yang benda ni adalah orang SOP. Itu je kan. Dan itu permainan ni alah macam tu lah ni. Dia letak, Beli letak beli je. Tapi saya rasa dah cukup dah, jangan beli lagi. Kan? Ya. Sudah sekarang kan memang saya dah pengajar penuh. Okey, terima kasih banyak. Saya dah pergi kan. Kalau ada apa-apa tu kita Kalau ada problem, kita boleh lagi. InsyaAllah kita. dah habis pun. Belum. Terima kasih aku pun. Dia kaya tak ada. Kalau paper dah habis pun, balik kalau ada isu lain, beritahu je lah. Beritahu je. InsyaAllah kita boleh dapat repair. Saya juga lah pada Kita orang lah. Kita orang sepatutnya terima kasih ke abang dan akak sebab support kita orang di brand ni. Support kita orang, terima kasih banyak. Pajam nilai. So bermodernkan mentah. Okey, kepada siapa-siapa Dah lah! Alhamdulillah, siap projek kami di Nada Alam Pajam. So, kepada siapa-siapa yang baru mengenali kami, bolehlah follow Jangos ID dan subscribe, tekan lonceng di bawah, komen dan share. Jangan lupa follow kami, Dream, Create and Live. Dream, create and live bersama Janggoks ID.